3, 2, 1. Salam negaraku, salam solidariti. Sekali lagi saya aktivis sosial Datuk Dr. Kalaiwana. Kena tekan lah ni. Ada yang tak suka, so saya kena tekan sini. Biar dia rasa. Siapa makan cili dia rasa. Okey. Hari ini kita buatkan sidang media. Hari ini 4 hari bulan November 2025 jam 5.45 sidang media di Kuala Lumpur bersama saudari Priyadarshini, anak perempuan Mahendran berumur 32 tahun, di mana ini adalah bapa beliau Encik Mahendran, dan ini pula adalah Puan Mohana, ibu kepada saudari Priyadarshini. Okey, isu ni sekarang tuan-tuan tengok, netizen boleh tengok. Ini adalah satu perintah Mahkamah Tinggi Shah Alam yang dikeluarkan pada 10 Disember 2024. Perintah ni, tindakan ini ditetapkan untuk keputusan pada hari ini dalam kehadiran Sarat Bala Balakrishna, peguam cara bagi pihak pemetisyen isteri, dan tanpa kehadiran responden suami, dan telah mendengar ujahan pihak pemetisyen isteri yang tersebut, maka adalah diperintahkan bahawa hak jagaan, kawalan dan pemeliharaan dan legal guardianship atas ketiga-tiga anak perempuan beliau berikut diberikan sepenuhnya kepada pemetisyen isteri. Anak mereka, anak beliau, Rajneesh, anak lelaki Kanagaraj, umur 10 tahun, Tanania, anak perempuan Kanagaraj, 7 tahun, Leshwin, anak lelaki Kanagaraj, 5 tahun. Nombor 2, bahawa responden suami menyerah anak-anak perempuan perkahwinan tersebut dalam masa 24 jam dari tarikh perintah tersebut. Ini adalah perintah, bukan calang-calang. Tapi apa yang sekarang si suami pula mencabar undang-undang, di mana dia langsung sampai hari ini dia tidak menerima, dia tidak serahkan kedua-dua anak beliau kepada beliau. Yang ada sekarang ialah Leshwin, anak lelaki Kanagaraj, yang bungsu saja ada di perkarangan beliau. Di mana kita tahu bahawa nombor 3, bahawa responden suami disekat melalui satu perintah injuksi untuk mencegah responden suami daripada mengambil dan atau membawa lari anak-anak perkahwinan tersebut daripada jagaan, kawalan dan pemeliharaan pemetisyen isteri. Nombor 4, bahawa responden suami diberikan akses untuk mengunjungi anak-anak perkahwinan tersebut sebulan sekali pada hari Ahad jam 4 hingga 7 petang bersama kehadiran isteri atau seorang penjaga terhadap anak-anak perkahwinan. Okey, ini adalah perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah. Tetapi beliau sampai sekarang menangis bersama dengan ibu bapa mereka yang tua uzur, tidak dapat berjumpa anak kandung beliau. Sekarang beliau bekerja sebagai seorang staff nurse, jururawat di hospital di Singapura. Anak bungsu ada bersama beliau. Isu ni sekarang saya nak bawa kita Sekretariat Bahana Kesetiaan Negara akan membawa isu ni dengan serentak, dengan segeranya kepada Peguam Negara, Ketua Hakim Negara, IGP, Ketua Polis Negara, supaya dengan segeranya menjalankan apa yang terserah mengikut perintah yang dikeluarkan. Apa gunanya perintah dikeluarkan? Sekiranya perintah dikeluarkan, polis harus akur kepada perintah ini. Mereka harus menjalankan tugas. Kalau saya mungkir janji apa yang diperintah oleh mahkamah, maka saya akan ditangkap, didenda, atau ada beberapa perkara yang akan dilakukan mengikut lunas undang-undang. Tapi ini pula suami beliau masih suamilah, sebab kes divorce masih berjalan. Walaupun mereka telah berpisah sejak 2020, okey, sampai sekarang dia tidak dapat jumpa anak. Lagi yang susah sakit, dia akan bagi tahu kenapa dia nak anak dia. Nama saya Priyadarshini, anak perempuan Mahendran. Saya hari ini datang berjumpa dengan Datuk Dr. Kalaiwana sebab saya sudah saya punya divorce dalam mahkamah. So, saya tidak dapat keadilan sampai sekarang. Saya dah dapat surat mahkamah yang menunjukkan anak bertiga-tiga under saya, tapi tiga-tiganya dalam 2 anak saya tidak dapat lagi. Diorang sampai sekarang saya nak jumpa anak saya sangat susah sebab saya kerja Singapura sebagai nurse
Anak saya dari kecil lagi besar sampai anak saya lahir, sampai membesar. Saya ke anak saya dengan saya tiga-tiga. Ayah saya yang jaga anak saya. So tapi masa nak pergi lepas saya dapat kehadilan ni, saya pergi balai polis untuk buat report. Saya nak pergi ambil anak, tapi saya bawa polis untuk ikut saya. Saya dapat mengambil anak yang kecil saya je. Yang dua lagi diorang hendak bagi anak saya. Polis berkata ini masalah keluarga, diorang tak nak masuk campur dalam hal ni sebab kes ni dalam mahkamah. So saya memang susah hati dalam perlakuan ni lah. Sampai sekarang kalau saya nak tengok anak saya susah. So ini yang gambar anak saya. Yang kecilnya dengan saya sekarang, yang dua lagi tak ada dengan saya sekarang. Saya apply divorce ni sebab bapaknya tidak bertanggungjawab nak jaga keluarga, isteri dengan anak. So dia pernah memukul saya, mendera saya. Ini gambar saya dulu yang pernah kena mendera. So mak saya pernah buat aduan lah yang pasal benda ni. Untuk kebaikan keluarga, mak saya pernah tarik kes ni balik sebab dia nak keluarga saya tenang. Tapi suami saya, dia punya keadaan dengan tindakan dia tak pernah berubah. Sebab tu saya apply divorce untuk kali ni lah. Tapi anak saya tak dapat sampai sekarang lagi. Saya tak nak anak saya dalam future lah berlaku pada anak saya benda yang sama. Saya nak anak saya hidup dengan tenang, baik di tempat yang betul. So saya tak nak benda ni juga berlaku dekat anak saya lah. So saya ada trust lah dengan Dr. Kalaimana lah. Sebab tu hari ni saya datang jumpa untuk mendapatkan kehadilan. Dia kena pukul tu bila? Ya. Bila kes tu? Kes ni mula-mula saya kes ni berlaku start 2023 hari bulan 10 hari bulan 2023. Sampai sekarang saya tidak dapat kehadilan. Yang kehadilan anak-anak bertiga dengan saya dapat 2024 bulan 12 2024. Tapi sampai sekarang saya dah setahun setengah anak saya tak ada dengan saya. Saya terlalu risau dengan anak lelaki dengan anak perempuan saya. Sekarang bagaimana dengan keadaan dua anak itu? Dia tinggal dengan siapa? Okey, yang saya saya kadang-kadang dapat call anak saya bersembang dengan anak. So keadaan anak saya yang last saya call, anak saya macam ketinggalan seorangan dekat rumah. Saya video call anak saya. Masa saya tengok anak saya lelaki dengan anak saya yang perempuan tinggal seorangan dekat rumah. Saya tak nampak sesiapa-siapa. Saya bertanya dengan anak lelaki saya. Dia berkata lepas bersekolah, diorang datang duduk rumah, duduk sorangan. Kalau nak berhendak ke makan, diorang jalan kaki. Diorang katanya jalan kaki pergi makan dekat rumah neneknya. Tapi saya tak pasti berapa jarak rumahnya. So saya risau keadaan diorang juga sebab diorang tak berumur 18 tahun lebih ke, dewasa ke, diorang masih anak kecil lagi. Bahaya untuk bertinggal seorangan dekat rumah. Kena ada pengawasan. Ya. Anak lelaki tu umur berapa? 11 tahun. Anak perempuan saya umurnya 8 tahun. Diorang masih kecil lagi. Tak sampai umur untuk menjaga dirinya sendiri. Saya terlampau risau pasal diorang juga, anak saya. Sifat suami puan ni Okey, okey. Sifat suami saya, dia panas baran. Dia pernah masuk penjara berulang kali. Perangainya bukan sekali dia pernah masuk, berulang kali. Ini yang kejadian yang berlaku dekat saya lah salah satunya sebab dia pernah memukul saya sampai saya menjadi macam ni. So saya masa tu, lepas tu juga saya berharap dia akan berubah. Tapi lepas tu juga dia masuk penjara sebab 2020 sampai tahun 2024 dia tak ada dekat sini. Dia dalam penjara sebab kes, ada yang kes. So lepas dia keluar, dia buat benda ni lah, dia bawa lari anak saya. Dia kerja apa? Dia dulu pemandu lori.
Sekarang dia dah kahwin lain. Itu saya tak pasti, cik. Secara sah tak boleh lah. Secara sah tak boleh. Tapi kita tak tahu lah, bukan komen lah. Sebab apa? Kita bukan nak komen pasal dia. Isu dia sekarang, kita pertikaikan hak dia ikut perintah, dia kena dapatkan anak. Okey, biar mahkamah jalankan prosiding mengenai perceraian. Itu asing, masih jalan kan. So sekarang apa yang dia tuntut ialah dia nak mempertikaikan, sudah ada apa gunanya ada perintah mahkamah. Bila ada perintah mahkamah, itu pasal dia katakan kemungkinan dia percaya sangat saya sebagai aktivis akan membawa perkara ini kepada Ketua Hakim Negara untuk demi keadilan peguam negara. Kita ada undang-undang, kita ada enactment yang boleh berkuat kuasa. So kita harap dalam hal ni, apa gunanya orang pergi mahkamah dapatkan perintah. Bila perintah dah keluarkan, polis pula jangan pandang remeh. Bila dia tak boleh serah, jangan kata ini isu keluarga. Kalau isu keluarga, kenapa ada perintah mahkamah? Dia kata perintah mahkamah. So bila ada perintah mahkamah, so di Johor Bahru, Ketua Polis Negeri Johor dan OCP di kawasan harus bertindak. Bukan dia kata ini hal keluarga lain, dia pegang macam ni. Sekarang dia risau keselamatan anak dia tergugat. Bila dia tengok kamera tu, dia tak nampak orang. Ada 2 anak kecil. Dia tanya kepada ibu, macam mana perasaan ibu. Dia tanya ke anak, macam mana you nak pergi makan? Sejalan pergi rumah nenek. So ini sungguh menyeksakan beliau lah. Bapa mertua dengan Tengok polis dia memang tahu perintah mahkamah. Bukan kes dia tahu. Kes ini kita duda supaya umum tahu. Bila ada satu perintah, polis yang bertanggungjawab. Polis harus menjalankan, bukan mahkamah boleh pergi tangkap. Kita kuat kuasa kan, penguat kuasa adalah di tangan polis. Bila dah keluar perintah, dengan segera ni tengok mahkamah dah bagi tahu mana dia tu. Perintah dia kata dalam masa 24 jam ni. Bahawa responden suami menyerahkan anak-anak perkahwinan tersebut dalam masa 24 jam dari tarikh perintah dibuat. Maksudnya 10 hari bulan Disember 2024. Maka 11 hari bulan dia kena serah. Walaupun dia bapa. So dirisau keselamatan anak dia. Sebab dia pun dah dibelasah. Kemungkinan lah kita tahu bapa mana pun sayang anak. Kemungkinan apa pun boleh berlaku. So memang kita tahu yang Harif dia kaji selidih hal ni, baru dia bagi perintah. Bila dah bagi perintah, polis yang harus menjalankan tugas. So kenapakah perkara begini? Pasal itulah kita nak bawakan kepada Peguam Negara, Ketua Hakim Negara, walaupun ini tidak bersangkutan dengan Ketua Hakim Negara, kita nak bagi tahu dia hal-hal macam ini berlaku dalam negara kita. So apa fungsinya badan-badan berkanun yang begitu tinggi?